asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Kita sambung 133 masih lagi faslun fi maratibin niyyah. Masih dalam standard ataupun martabat niat mengikut kategori sembahyang. Qala al-musannif rahimahullahu taala, kitab Sulamus Sibyan, muka surat 133 dan martabat yang keempatnya. Kita sambung masih lagi perbincangan tajuk terakhir niat, iaitu standard niat berdasarkan kategori sembahyang. Dibahagikan kepada 4 standard ataupun 4 martabat niat berdasarkan kategori sembahyang. Kita sambung niat yang diwajibkan ada 4 item, 4 juzuk. Martabat yang keempat. Martabat yang pertama kita dah bincang jenis sembahyang yang wajib niat ada 1 juzuk sahaja. Wajib niat ada 1 juzuk sahaja. Kita bincang yang pertama. Yang kedua pula, martabat niat yang kedua ataupun standard niat yang kedua, wajib ada 2 juzuk niat sahaja. Yang berbaki itu sunat, iaitu wajib niat qasad dan ta'yin. Aku sembahyang dan niat sunat zuhur ataupun qabliyah zuhur ataupun ba'diyah zuhur. Itu dipanggil jenis sembahyang yang wajib ada 2 juzuk niat. Dan yang ketiga pula, standard ketiga, sembahyang yang wajib ada 3 wajib ada 3 juzuk niat, iaitu qasad, ta'arud, ta'ayyum ataupun ta'yim. Mesti ada aku solat, mesti ada fardu, mesti ada nama sembahyang. Contoh dia sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu tu wajib 3 juzuk niat, dan juga baki itu adalah sunat. Baki itu sunat. Dan sambung malam ni pula ada kategori ataupun jenis sembahyang yang wajib 4 item niat ataupun 4 juzuk niat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, dan martabat, dan tu atau pada kata martabat ketiga. Tu sambung, dan martabat yang keempat. Yang ni martabat ni peringkat ataupun standard niat yang keempat. Yang tu sifat bagi niat yang dihazaf. Dan martabat niat yang keempatnya daripada 4 ialah sembahyang yang memada. Memada ni sah. Sembahyang yang sah dengan 4 perkara. Ini 4 juzuk niat. 4 juzuk niat. Kita sedang bincang juzuk niat yang wajib, juzuk niat yang sunat. Adapun kita buat tu semua cantik lah. Cuma kita nak tahu yang kita buat panjang lebar niat tu, mana niat yang dikategorikan wajib, mana juzuk niat yang dikategorikan sunat. Mana 4 niat? Pertama, wajib ada qasad. Qasad erti qasad itu niat aku sembahyang. Erti di sini dengan makna. Qasad tu, qasad ni terjemuh dia terlintas. Lintas apa? Lintas aku sembahyang. Jadi aku sembahyang tu dipanggil qasad. Tu makna qasad. Kalau terjemahan sedar, ingat, terlintas, itu terjemahan. Dia nak makna qasad itu aku sembahyang, tu juzuk pertama, usalli. Keduanya, juzuk yang wajib yang keduanya ialah ta'arrud. Ta'arrud ni asal arada, asalnya adatan arada ni. Tu terjemah arada, maksud ta'arrud ataupun arada ni maksudnya sedar juga, sama. Asal dia lintan, maksudnya lintas juga. Nak lintas apa? Makna dia fardu, atau ertinya dengan maksud makna ta'aruf itu niat fardu.
nak kena ada juzuk fardu tu. Fardu tu sebahagian juzuk niat. Kena terlintah fardu. Jadi sembahyang fardu. Yang ketiga, yang wajib yang ketiga, juzuk niat yang ketiga, ta'ayyun. Tu pergi baca ta'yin. Boleh baca dua. Ta'ayyun, ta'yin. Artinya apa? Menentukan. Menentukan ta'yin. Tapi nak tentu apa? Nak terlintah apa? Waktu seperti Jumaat. Ta'yin tu nama bagi sembahyang. Sembahyang apa ni? Wajib ni. Sembahyang Jumaat. 3 dah. Aku sembahyang fardu Jumaat. 3 dah. 3 juzuk niat dia panggil. Tu rekod wajib. Kita sedang bincang ni, kita nak tahu apa ni? Bukan nak tahu sekadar catatan pahala wajib dan pahala sunat, tetapi menilai ataupun mengukur sah ataupun tidak niat. Sebab kalau terlupa yang ni, memang status solat kita tak sah. Tu dia panggil tujuan pengajian kita, objektif pengajian. Bukan sekadar nak tahu catatan, oh ini catatan pahala wajib, oh ini catatan pahala sunat, kita buat kesemuanya full. Dapatlah markah wajib, dapatlah markah sunat. Bukan sekadar itu sekadar motivasi saja. Tapi paling penting, kita tahu penilaian ibadat pertama, rukun pertama kita sedang bincang niat ni, penilaian sah ataupun tidak niat itu mesti mengikut peraturan yang ditetapkan. Kalau sembahyang itu sembahyang Jumaat, mesti ada 4 juzuk niat. Kalau tak cukup 4, tidak sah. Itu penilaian asas. Barulah kita nak tahu sekadar motivasi kita, oh ini rekod wajib ni, ini rekod sunat. Jadi kita tahu sunat tu jangan tinggalkan. Wajib tu memang sudah tentu tak boleh tinggal. Dan keempat apa dia? Keempat dia panggil ta'yim nafsih. Ni tambahan ni. Wajib ada 4 ni. Ta'yim nafsih. Apa ta'yim nafsih tu? Artinya menentukan diri jadi imam. Menentukan imam tu ataupun makmum tu, tu dia panggil ta'yin nafsih wajib, supaya jadi jemaah. Oleh kerana sembahyang Jumaat ini wajib, jemaah wajib. Wajib bukan wajib. Dia ada 2 wajib. Satu wajib sebagai syarat sah, satu lagi wajib juga sebagai syarat fadilah. Itu beza. Syarat fadilah lain, syarat sah rukun, syarat sah sembahyang lain. Tu yang keliru dua-dua. Kalau sembahyang Jumaat, niat mengikut imam itu syarat sah Jumaat. Kalau sembahyang lain daripada Jumaat, sembahyang wajib biasa, syarat sah fadilah. Untuk dapat kelebihan pahala 27 di belakang imam itu, maka kita kena niat, aku sembahyang fardu insya' mengikut imam kerana Allah. Apabila kita niat je ikut imam, maka dapatlah fadilat 27. Baik, kalau kita tak niat, sah. Haram tak? Tak haram. Walaupun duduk belakang imam. Duduk belakang imam bukan main. Tapi tengok imam keluar je imam, kita duduk belakang imam. Oh, imam ni lain macam, aku tak nak ikut. Takib kita tak boleh keluar dah. Ataupun saja tak nak keluar. Ataupun tak boleh keluar, penuh dah. Maka kita pun duduk belakang imam, tapi tak niat mengikut imam. Adakah haram? Tak haram. Itu dipanggil beza syarat fadilah dengan syarat sah. Apa beza syarat fadilah, syarat sah? Tu dia. Syarat fadilah, tak niat sah sembahyang. Tak niat sah sembahyang, cuma tak dapat fadilah. Untuk dapat fadilah 27 itu, maka kita mesti niat. Mesti di situ jaga. Wajib tu bukan wajib haram tak buat, bukan. Dia panggil wajib sina'i. Ada wajib sina'i, ada wajib zati, ada wajib aradi, ada wajib muqayyad, banyak wajib ni. Itu wajib sina'i. Wajib untuk mengesahkan sembahyang kita. Okey, itu dipanggil ta'yim nafsih. Apa ta'yim nafsih tu? Kena terlintas di hati kita jadi imam atau jadi makmum tu wajib. Mana contoh dia? Sembahyang Jumaat. Usalli. Contoh pertama sembahyang Jumaat. Dia ada 2 contoh dalam kitab kita ni. Tapi kalau kitab besar banyak. Usalli, 1 item wajib, farda juzuk kedua wajib. Seperti itu, seperti
Mana dia kata contoh niat yang ada 4 juzuk. Contoh. Seperti. Musannif kata seperti. Seperti ni, dia panggil kaf lin tanzir. Kaf lin tanzir. Huruf kaf tu. Seperti ni, kaf lin tanzir. Sebagai bandingan sahaja. Bandingan. Bandingan apa? Bandingan niat. Bukan niat ni. Jangan ingat ni niat ni usolli fardu, bukan niat. Kita nak belajar daripada sekolah rendah lagi niat tu sampai ke tua. Kalau kata niat apa? Niat ialah usolli tu, lepas tu dalam hati ikut aku sembahyang fardu Jumaat 2 rakaat mengikut iman kerana Allah. Itu bukan niat. Itu dipanggil hadithun nafsi, ataupun percakapan hati. Adapun niat ni dia tidak ada lafaz, tidak ada suara, dan juga bukan perkataan hati. Perkataan hati pun dia tidak ada lafaz, tidak ada suara. Lepas tu apa dia? Dia hanyalah lintasan tanpa cakap. Itu lintasan hati tanpa hati bercakap, itu dipanggil niat. Di sini dia kata kaf lin tanzir, sebagai bandingan sahaja, bukan nak buat misal ataupun bukanlah nak cerita niat betul. Kenapa bukan niat betul? Kerana niat di dalam hati ni tidak boleh diungkapkan dengan lafaz. Kalau ungkap dengan lafaz tak panggil niat. Orang panggil lafaz. Lafaz apa? Lafaz ini dipanggil gambaran ataupun ungkapan isi hati. Itu lafaz. Apa dia lafaz? Makna lafaz? Lafaz inilah ungkapan, perkataan nak menggambarkan isi hati. Okay. Dalam hati itu terlintas. Apa terlintas? Terlintas apa? Aku sembahyang. Maka kalaulah nak gambarkan niat kita tu, sebab niat tak boleh gambar. Seperti, itu dia panggil seperti. Seperti apa? Aku sembahyang fardu Jumaat makmuman. Itu dia panggil seperti. Aku sembahyang fardu Jumaat. Imamam, ini aku menjadi imam, ataupun makmuman, aku sebagai makmum. Dua-dua tu wajib. Jadi 4 semua tu wajib. Barulah tambah 2 rakaat sunat. Kerana Allah Ta'ala sunat. Jadi 2 ayat juzuk sunat, 4 juzuk wajib. Apa maksud wajib? Sekiranya kita terlupa menjadi imam, niat jadi imam, kita terlupa niat jadi makmum sembahyang Jumaat, maka tidak sah takbir. Apabila tidak sah takbir, dia teruskan juga, tidak sah sembahyang Jumaat dia. Dia kena buat macam mana? Dia kena takbir lain. Sebab apa kena takbir lain? Sebab takbir pertama itu tidak dikira. Kenapa tidak dikira? Tidak memenuhi syarat sah niat. Kenapa tidak memenuhi syarat sah niat? Tak cukup peraturan sah niat kategori sembahyang Jumaat, 4 wajib, 2 sunat. Jadi 6 item, 6 juzuk tu 2 sunat, 4 wajib. Itu dipanggil makna wajib. Kalau kita terlupa, tidak sah, kena takbir. Dia bukan batal, bukan batal. Dia beza istilah tidak sah dengan batal. Kalau batal ini, takbir itu sah. Takbir dia Allahu Akbar sah. Dalam solat itu dia melakukan perkara batal. Dia melakukan pergerakan yang boleh batal, melakukan i'tiqad yang boleh batal. Itu dipanggil batal sembahyang pada awalnya sah. Tapi kalau awal-awal lagi ditakbir, niat awal-awal lagi tidak sah, maka dipanggil tidak sah sembahyangnya. Kerana membawa kepada tidak sah takbirnya. Apabila tidak sah takbirnya, membawa kepada tidak sah sembahyangnya. Itu dipanggil takbir lain. Wajib takbir lain. Itu contoh pertama. Contoh kedua. Sembahyang yang kedua, mana contoh kategori ataupun dipanggil sembahyang yang wajib, ada 4 niat. 4 juzuk niat, baki itu sunat. Adapun sembahyang qasar, maka hendaklah ia musalli, ia orang yang sembahyang tadi, niat qasar. Tu wajib niat qasar tu, bukan sunat. Kalau kita pilih nak qasar lah. Apabila kita pilih nak qasar, dia panggil wajib sinai, wajib nak mengesahkan sembahyang kita. Bukan wajib pilih qasar, bukan. Bincang niat. Nanti kata, macam tu Jadi kalau musafir je wajib qasar. Bukan. Kita bincang ni niat qasar itu kalaulah dia nak pilih
Qasar itu ketika dia nak buat qasar wajib. Wajib untuk apa? Untuk mengesahkan. Tu wajib sinai tu. Wajib untuk mengesahkan. Bukan maknanya kalaulah dia tak pilih qasar itu, sembahyang tamam itu haram. Bukan. Kalau dia pilih qasar ini, kita dah bincang dulu dalam tajuk sembahyang qasar. Sembahyang jamak dan qasar. Kalau jamak dia ada hukum dia. Kalau qasar dia ada hukum dia. Qasar ini apabila kita berjalan ke jarak ataupun dalam perjalanan jarak 2 marhalah. 2 marhalah dan 3 marhalah jarak dia. Maksudnya dalam jarak mula 2 sehingga 3. Contohlah kita ambil yang muktamad yang tidak ada khilaf. 2 marhalah ni 90. Kalau 80 tu dia ada khilaf. Kita ambillah 90. Jadi 1 marhalah 45. 2 marhalah 90. 3 marhalah 135 nih. 135. Okey. Dalam jarak 90 ke 135, hukum qasar adalah harus. Jamak memang harus. Berapa ribu marhalah pun tetap harus. Ni nak qasar. Okey. Jadi apa maksud harus? Boleh. Dibenarkan untuk kita memilih memendekkan jenis sembahyang 4 rakaat. Boleh. Maksudnya hukum memilih tu boleh. Ketika mana kita nak buat, wajib niat qasar. Qasar itu termasuk item keempat. Kita nak bincang ni. Tetapi kalau mula 3 marhalah 135 kan? Mula. Jadi 90 hingga 134 hukum dia adalah harus. Mula je 135 tepat. Kalau kita yakin ni masuk dah border ni dah masuk kilometer 135, hukum bertukar jadi sunat qasar. Dia panggil apa? 135 ke atas. Jadi 3 marhalah ke atas hukum bertukar menjadi sunat qasar. Apa maksud sunat qasar? Dapat pahala kita sembahyang jenis pendek 2 tu daripada asal haruf boleh. Boleh je, bukan ada pahala pun. Pahala solat tu ada. Bukan bincang pahala diri solat. Pahala kita bincang ini pahala memilih 2 atau 4 itu. Memilih 2 atau 4. Maka kita pilih 2. Boleh pilih 2. Tak ada pahala pilih 2 tu. Tapi boleh. Solat 2, dapatlah pahala diri sembahyang. Diri sembahyang kata ulama seperti 4 rakaat. Sebab boleh. Kita sembahyang asal 4. Tiba-tiba kita buat 2. Maka Allah bayar 2 ke bayar 4? Kekal. Kota 4. Itu dipanggil boleh tu. Lainlah dengan 135 ke atas. Kita panggil 3 marhalah sunat. Dapat pahala asin. Pahala diri sembahyang 4 rakaat dapat. Pahala tambah, pahala bonus. Apa pahala bonus? Memilih 2 itu dapat pahala sunat. Adapun diri solat 4 rakaat itu pahala asin, itu pahala wajib. Itu pahala wajib dan pahala sunat. Jadi kalau orang junjung pakai akal dia, pakai akal rugi. Pakai akal macam mana? Dia kata Allah berkiranya dengan Allah Ta'ala. Mana-mana. Berkira macam mana? Dia kata kita ni tak adalah payah sangat sebab musafir bawa kereta sendiri, kereta pun laju, bukan kereta buruk. Kereta laju dia kata. Maksudnya kalau singgah mana-mana RNR tak payahlah buat 2, buat 4 je lah, berkira apa dengan Allah Ta'ala. Ni tak kerti kira betul dia. Berkira sebab Allah Ta'ala suruh sunat dapat pahala asin. Maka kalau dia buat 4 rugi. 4 memang dapat pahala wajib 4 tu. Tak ada dia menolak tawaran sunat buat 2. Itu rugi. Itu bagi orang yang tak faham. Tak faham hukum syarak, jadi dia buat kira-kira sendiri. Kira sendiri rugi ya. Tapi kalau dalam radiasi 90 ke 134, itu afdal dia buat tamam. Boleh je buat 2. Tapi di antara boleh 2 dengan 4, mana cantik? 4. Kalau 90 ke 134 harus boleh buat 2. Apa maksud boleh? Dibenarkan buat 2. Baik buat 2 bonus tak ada. Kalau nak pilih cantik, kekalkan 4. Ini boleh berkira ni. Allah boleh je berkira buat 4. Ni boleh. Betul.
Kalau nak guna modal tadi, kat sini betul. Jadi berkira sangatlah, orang bagi boleh je, bukan ada pahala pun. Maka nak buat macam mana? Siapa saja di anak-anak tak pilih qasar. Sebab baru 90. Baru 100. Di antara 2 dengan 4, 4 pilih. Dapat pahala full. 4. Tak. Orang tanya macam mana niat yang mudah untuk qasar jamak. Qasar dan jamak. Niat yang mudah. Niat yang mudah. Baik. Okey, qasar ni dia pilih qasar dulu. Kemudian dia pilih jamak. Dia kena niat. Kena tahu di mana wajib qasar, di mana wajib niat qasar, di mana wajib niat jamak. Tu kena tahu. Tempat niat wajib tu di mana. Dan tempat niat afdal di mana. Dia ada tempat niat wajib dan dia ada tempat niat afdal. Maksud kalau dia letak di tempat tersebut dapat sunat. Tu tempat tu. Baik. Kita bincang dulu qasar dulu. Dia kata maka hendaklah ia niat qasar, ini wajib niat qasar atau niat buat 2 rakaat. Dia nak guna istilah qasar boleh ataupun dia tak nak sebut qasar, dia nak sebut 2. Aku sembahyang asar 2 rakaat boleh, ataupun dia nak sebut aku sembahyang asar qasar. Tak payahlah sebut dua-dua. Aku sembahyang asar qasar 2 rakaat. Tu jenis orang tak perhati. Dah lah qasar berdua pula. Orang Melayu kita memang dia combine dua-dua. Hasak, dengki. Tu Melayu kita. Hasak tu bahasa Arab, dengki bahasa Melayu. Qasar tu bahasa Arab. 2 tu bahasa Melayu. Qasar 2 rakaat. Ada orang tambah lagi. Aku sembahyang qasar pendek 2 rakaat. Lagi. Pendek tu qasar, 2 rakaat tu qasar. Dia terjemah. Masa kita lah. Hasak, dengki. Yakin, percaya. Saya percaya dan yakin. Tu. Dia tak puas hati. Percaya tu Melayu, yakin tu Arab. Banyaklah istilah-istilah orang Melayu kita, dia mengekalkan. Tapi dia ada seni sebenarnya. Di dalam balaghah. Apa maksud menyebut 2 perkataan ini? Di dalam istilah balaghah, dia panggil salah satu bunga bahasa untuk menyatakan mubalaghah. Apa maksud mubalaghah? Untuk menyatakan bersangatan, yakin dan percaya. Nak bersangatan lagi. Yakin tu orang faham dah, orang belajar bahasa Arab dia tahu dah. Tapi nak tekam lagi, nak menekan lagi, percaya. Dua-dua sebut. Macam kalau kau Kelantan dia panggil samah 50 sen. Samah tu maksud dia 50 sen lah. Berapa ni? Samah berapa? 50 sen. Samah 50 sen. Tak sebut lah. Tapi jangan orang guna. Melainkan orang yang faham saja. Okey, 1 cara, 2 cara dan seterusnya. Okey, 2 cara ni dia kata nak niat di mana? Wajib niat di mana? Ini tempat wajib. Wajib dalam takbiratul ihram. Wajib dalam takbiratul ihram. Tidak sah niat sebelum takbir, tidak sah niat selepas takbir. Selepas takbir orang panggil apa? Orang panggil dalam sembahyang. Dia tidak sah niat sebelum solat, tidak sah niat dalam solat. Dia hanya sah niat dalam takbir. Jangan bertukar dengan jamak. Jamak sah niat dalam solat. Cuma sunat niat dalam takbir. Ada jenis jamak pula sah niat dalam waktu. Tengok jamak. Jamak ni dia ada 2. Ada yang wajib niat dalam waktu pertama. Yang kedua, tempat niat jamak dalam solat. Itu takdim. Kalau kita nak buat takdim asar dengan zuhur. Kalau kita nak buat asar dalam waktu zuhur, tu panggil takdim, kita awalkan, maka tempat niat jamak ialah dalam sembahyang. Tu wajib dalam sembahyang. Maksud dalam sembahyang, mula bar sebelum kum. Allahu Akbar sebelum kum. Tu tempat wajib. Di mana tak apa. Kita takbir Allahu Akbar, aku sembahyang qasar, kita buat qasar dan jamak. Aku sembahyang qasar asar 2 rakaat kerana Allah. Dalam takbir tak niat. Tapi niat qasar sebab wajib qasar, niat qasar wajib dalam takbir. Selepas takbir baru dia teringat. Ataupun dia sengaja boleh. Dia sengaja boleh. Cuma tak dapat pahala sunat. Dalam rakaat pertama
Ataupun dalam rakaat kedua dia terletak aku jamak solat zuhur dengan solat asar. Ataupun boleh dia guna aku solat jamak takdim zuhur. Dia boleh guna mana-mana istilah. Asalkan dia niat apa? Dia niat nak buat solat asar dalam waktu zuhur. Itu dia panggil jamak. Solat asar dalam waktu zuhur. Bila? Dalam sembahyang pertama. Itu tempat wajib. Tetapi tempat sunatnya ialah dalam takbir. Jamak sunat dalam takbir dan qasar wajib dalam takbir. Macam soalan tadi ditanya, macam mana mudah niat? Mudah niatnya combine dua sembahyang ni dalam takbir. Sahaja aku sembahyang asar 2 rakaat, settle dah yang wajib qasar. Dijamakkan dengan zuhur. Dijamakkan dengan zuhur 2 rakaat kerana Allah. 2 rakaat bukan untuk zuhur. 2 rakaat ni asar. 2 rakaat ni asar sebab qasar. Sunat. Itu cara niat yang mudah. Sebab kita letak dalam takbir. Dapat satu yang wajib, satu yang sunat. Sunat jamak takdim dalam takbir. Adapun jamak takhir, dia dalam waktu pertama. Bukan dalam sembahyang pertama. Dia ada dalam sembahyang pertama, dia ada dalam takbiratul ihram, dia ada dalam waktu pertama. Itu beza tu. Jadi mudah je formula. Bab jamak ni kita ingat tempat niat. Dia panggil tempat niat. Tempat niat jamak. Jamak ada 2. Satu tempat dalam waktu pertama. Dalam waktu pertama. Satu lagi dalam sembahyang pertama. Dalam solat pertama. Satu lagi ialah dalam takbir. 3 tempat dia. Dalam takbir. Yang ni dalam waktu pertama satu je, iaitu dipanggil jamak takhir. Jamak takhir. Dalam solat pertama jamak takdim. Dalam takbir sunat. Jamak takdim. Oh, T juga ni. Kena buat aja. Jamak takhir, jamak takdim. Takdim. Itu je, mudah. Ini tempat niat jamak. Dalam waktu pertama, ni wajib ni. Dia tak ada sunat. Apa maksud waktu pertama? Kita nak jamak takhir, kan nak lewat. Takhir ni maksud apa? Melewatkan sembahyang pertama ke dalam sembahyang kedua. Waktu sembahyang pertama, kita lewatkan sembahyang dalam waktu kedua. Asar, zuhur, dia panggil waktu pertama. Asar waktu kedua. Baik, kalau takhir, kita nak sembahyang waktu pertama ke dalam waktu kedua. Itu dia panggil takhir. Takhir ni tunda. Melewatkan. Lewat apa? Lewat waktu pertama. Dia bukan jamak solat ni, jamak waktu. Mana tempat niat dia? Wajib dalam waktu pertama. Waktu pertama sembahyang zuhur. Bila boleh niat? Azan zuhur, niat je. Maka luah tempat dia. Mula azan zuhur sebelum azan asar. Azan asar ada seminit lagi. Sempat niat. Niat apa? Aku sembahyang zuhur dalam waktu asar. Tu niat dia. Luah tempat dia. Okey, kalau jamak takdim, takdim ni awal. Awal apa? Awalkan waktu kedua dalam waktu pertama. Waktu kedua apa? Asar. Waktu kedua isyak. Dia ada 2 tu je. Maghrib, isyak. 2 je pasangan dia. Dengan zuhur dan asar. 2 je pasangan dia. Subuh tak ada. Jadi takdim ni macam mana? Takdim ni dalam solat ni wajib. Dia panggil niat wajib, tempat wajib dalam solat. Solat apa? Solat pertama. Solat pertama 2, maghrib dan zuhur. Kalau zuhur nak gabungkan dengan asar. Sebab zuhur waktu pertama, asar waktu kedua. Oleh kerana takdim nak awalkan waktu kedua bawa dalam waktu pertama, maka kita niat dalam waktu pertama. Macam mana niat dalam waktu pertama? Dalam solat pertama ni,
Apa maksud dalam solat? Lepas bab sebelum kum. Tu dalam solat. Yang tadi dalam waktu pertama azan sebelum azan waktu lain. Masuk azan isyak, masuk je azan maghrib sebelum azan isyak waktu pertama. Azan zuhur sebelum azan asar. Ini luas. Yang ni pula luas juga 4 rakaat. Kalau kita sembahyang 4 lah. Bar selesai takbir. Maksudnya kita dah masuk dalam solat. Sebelum kum tahiyat akhir tu kan, selepas tahiyat akhir kum. Assalamualaikum sebelum kum. Tu boleh niat lagi. Cuma ada khilaf. Niat as-salat tu kan panjang. Assalamualaikum. Sempat niat tu. Tu ada khilaf tu. Ada kata makruh niat di situ. Tapi sebelum itu tidak ada khilaf. Sebelum tidak ada khilaf. Yang ada khilafnya kita ada mula tapi belum kum. Tidak ada khilaf. Ada kata sah, makruh. Tu pendapat kuatnya sah, makruh. Sebab dia belum kum. Selagi kita belum kum, belum keluar solat, masih dalam solat. Apabila masih dalam, sah. Dalam solat pertama. Tapi yang ketiga ni, dalam takbir ni tempat sunat. Sunat jamak ni dalam takbir. Takbir mana? Sembahyang pertama. Sembahyang pertama. Hanya takbir ni untuk takdim je. Jangan silap tu. Takhir tak ada. Takhir kalau dia terlepas qada, wajib qada. Dia terlepas niat. Dia ingat nak niat dalam takbir sembahyang asar. Niat zuhur. Dia tak tahu tempat niat jamak kat mana. Dia duk main jamak ni, main niat dalam takbir ni. Duk yang ambil formula ni je. Niat jamak dalam takbir. Niat jamak dalam takbir. Tak kira jamak apa pun. Adalah jamak pun tak kerti sebut. Jangan bayar-bayar. Bayar jamak. Jamak dengan jimak tu ikut dam je. Jamak, jimak. Masbuk, muafiq. Tu pasal apa? Mabuk, munafik. Teruk tu. Nak belajar sebut taman pasal cara. Ikut dam ya. Macam orang sebut ansuran. Dengan insuran, dia hantar pun. Bukan dia tahu mana ansur, mana insur. Saya memang ambil ansuran banyak Ustaz. Ansuran apa? Takafu. Saya ambil ansuran dengan Ustaz Asyik. Mana ada ansuran? Ambil insuran, bayar ansur. Lain lah tu. Dia main sebut aja. Apa sama? Mabuk. Bukan mabuk, masbuk. Munafik bukan muafiq. Jauh tu. Jauh pun dekat dia tu, munafik. Ni pun jaga-jaga jamak tu. Dalam takbir sunat. Okey, settle. Kita nak tengok jenis sembahyang yang ada 4. Nombor 2. Habiskan dulu sebelum nak tengok nombor 3. Jadi dia kata apa? Mana yang kata wajib 4 sembahyang qasar tu? Seperti. Mana kata 4 item tu? Mana contoh 4 item niat dalam sembahyang qasar? Aku sembahyang 1, fardu 2, zuhur 3, qasar 4. Qasar tu wajib. Kalau tak sebut qasar tak sah. Apabila tak sah bukan tak sah sembahyang. Tidak sah qasar. Apabila tidak sah qasar, wajib dia tamam. Wajib dia tamam. Contoh dia memang dia nak niat, aku nak qasar 2. Tiba-tiba Allahu Akbar, aku sembahyang zuhur. Aku sembahyang zuhur baru 3. Lillahi ta'ala. Kalau dia kata aku sembahyang zuhur 4 rakaat, memang confirm lah, complete tu dia nak pilih. Tamam, ni dah. Dia tak sebut pun 4 rakaat. Aku sembahyang zuhur kerana Allah. Tidak sah. Bukan tidak sah niat zuhur. Bukan. Tidak sah qasar. Tamam 4. Walaupun dia tak sebut 4. Kerana menyebut 4 rakaat tu sunat. Adapun 3 item yang diperuntukkan wajib sembahyang zuhur, dia sebut cukup. Aku sembahyang 1, fardu 2, zuhur 3. 3 tu wajib. Maka yang sunat tu apa? 4 rakaat tunai kerana Allah. Ayat yang ke-6 ataupun juzuk ke-6. Dia sebut 3 wajib jadi sah. Jangan kata maksud tak sah itu bukan tak sah sembahyang, tak sah qasar. Apabila tak sah qasar, teruskan tamam jadi 4. Tapi kalau dia bubuh qasar, sah lah walaupun tak bubuh rakaat. Aku sembahyang fardu zuhur qasar, tak cakap pun 2 rakaat. Qasar tu 2 rakaat lah tu. Qasar kerana Allah. Kerana Allah tu sunat. Sebut qasar tak apa dah, bar tu. Boleh. Tumpak dia kata. Ataupun boleh versi ni. Atau aku sembahyang fardu zuhur 2 rakaat. Dia tak sebut qasar pun sebut 2. Sebut makna terus. Maka jika tiada niat qasar, habis. Tu contoh 2. Baik, maka
isu. Maka jika, yani sekiranya tiada niat qasar, dia tak niat qasar ataupun tak niat 2 rakaat. Satu. Ataupun isu kedua, buat 2 rakaat dalam takbiratul ihram. Atau jika tiada niat buat 2 rakaat. Tu kena takdir tu. Kata takdir memang tak faham. Tiba-tiba atau buat 2 rakaat. Apa makna atau tu? Atau tu isu kedua, masalah kedua. Masalah pertama, jika tak niat qasar, satu. Yang kedua, jika tak niat buat 2 rakaat. Tu. Dia tak niat qasar dan tak niat pun buat 2 rakaat. Maksudnya jenis niat lah. Tu. Tak niat mana tu? Dalam takbir. Qasar kan wajib niat dalam takbir. Ni jamak, ni formula jamak. Qasar kita tak tulis sebab mudah aja qasar. Qasar ni satu tempat, niat dalam takbir. Luar takbir, luar solat tidak sah, dalam solat tidak sah. Contohlah, dia memang sangatlah daripada tadi lagi aku nak qasar sangat. Kata-kata nak qasar. Pantam sapi sikit qasar je kerja dia. Oh, dia kata bukan senang nak qasar ni. Memang niat dah. Tiba-tiba Allahu Akbar, tak ada niat qasar. Oh, mapok tak puas hati. Lah dia niat bila? Niat dalam rakaat pertama, tidak sah. Sebab peruntukan niat hanya dalam takbir. Tu. Ini isu dia ni. Dia kata dia tak niat qasar dan tak niat buat 2 rakaat. Maknanya terjemahan qasar lah. Tak niat tu bila? Dalam takbir. Jawab maka. Maka jawab jika dia panggil. Maka kedua dia panggil maka jawab syarat. Maka pertama bukan maka jawab syarat. Maka ni bahasa Arab ni memang banyak. Dia kena faham. Maka jawab syarat. Ada maka tafriq. Ada maka tafsil. Tu banyak. Kita maka sama je. Maka apa? Maka adalah ialah apa maka tu? Tah. Ni maka pertama tu dia panggil tafsil, isu. Maka kedua itu dipanggil jawab syarat. Mana syarat dia? Jika tu. Kalau. Andaian isu. Ni kita main isu lah ni. Lepas. Dia memang konsep kitab fiqh lagu tu, struktur dia. Setelah kita bincang, kalau bahasa kita panggil teori lah, setelah kita bincang syarat peruntukan, bila syarat niat wajib. Ada syarat wajib niat. Ada berapa? Ada 4 kategori sembahyang ni. Nak niat pula di mana? Tu kena tahu dulu panduan. Dah tahu dah panduan, syarat wajib niat kategori sembahyang Jumaat, kategori sembahyang qasar, wajib ada 4. Tu 4 dia panggil syarat. Syarat apa? Syarat niat. Yang kedua apa? Yang kedua tempat niat dalam takbir. Maka isu. Baru bincang isu. Sebab itu kalau bincang isu tak faham syarat, memang tak ada jawab. Memang fiqh begitu. Kalau kita tak ingat syarat, kita tak akan boleh jawab isu. Kok mana pun kena faham dan ingat jawab syarat. Itu dipanggil struktur pengajian fiqh. Batu malakah. Fiqh ni apabila kita mengaji lama kita mengaji, Allah anugerahkan malakah. Malakah ni kemahiran. Kita tahu dah, kita tak akan hantam jawab, dia ikut disiplin jawab. Sebab itu kalau kita dengar orang jawab fiqh, kita boleh tahu dia ni ada skill tu malakah lah. Ada skill ataupun tidak. Dia main hantam, tu bukan skill tu, dia main hantam je. Orang tanya, boleh tak iklam atas masjid? Oh, tak boleh, haram. Oh, cepat jawab haram. Tengoklah dulu disiplin ni macam mana, syarat ni macam mana. Dia kata iklam promosi atas masjid tak boleh. Itu umum. Promosi takafur atas masjid haram. Promosi jual madu haram. Kesian kat ustaz jual madu. Atas masjid, atas surau tak sembah lah, atas surau boleh akak jual beli atas surau. Ni atas masjid ni. Masjid. Tu tanda gopoh wal gelojoh. Dia memang khilaf, ada kata haram, ada kata makruh, tapi dia kena jawab ikut disiplin. Ikut pertama mazhab Syafi'i dulu. Jangan main umur je. Main umur dah, kita ikut dulu. Ikut aliran, kita memilih aliran mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i pertama akad jual beli. Pertama, tiap-tiap akad jual beli di atas masjid hukumnya adalah makruh. Pandangan muktamad, pandangan yang kedua haram. Tapi ingat, akad jual beli kena ada akad. Yang kedua, baru tengok promosi. Promosi tidak termasuk akad. Maka promosi ini hukumnya bukan promosi saja, apa saja perkataan
yang bukan termasuk di dalam ibadat di atas masjid, hukumnya adalah makruh, yang tidak ada kaitan dengan masjid, tidak ada kaitan dengan ibadat. Hukum makruh, bukan promosi saja. Sembang kosong atas masjid sama juga makruh, dia nampak promosi je. Tu umum, tu masuk umum dia panggil. Dia ada umum, khusus, mutlak. Masuk kaedah pula. Jaga-jaga. Hari ni mudah tau. Jadi mufti instant. Ramai orang jadi mufti. Ustaz-ustaz muda hari ni jadi mufti. Tanya pantan jawab. Kadang-kadang tak ada tanya dia jawab. Tak habis soalan dia jawab dah. Dah tak ada soalan pun dia tulis jawab lah. Dia create isu dia jawab. Kadang-kadang dia ambil isu tu umum, pendetailan tu dia tak detail. Umum macam mana? Zaman dulu orang cari barang hilang atas masjid Nabi. Lalu Nabi pun berdasarkan asbabul wurud tu, Nabi makruh. Nabi kata makruh mengiklan barang hilang atas masjid. Hari ni dia pun sama. Siapa iklan barang atas masjid, hukum haram. Terus haram terus. Kitab tak ada lagi hadis terus dia. Tu tengok disiplin ilmu kat mana tu. Hadis tu biar dulu. Sebab kita nak memahami hadis bukan bidang kita. Sebab itu kita kena ikut tarjih Imam Nawawi, tarjih Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Itu standard kita. Sebab itu kita tengok aliran dulu. Mazhab Syafi'i, okey, settle. Mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanafi lain. Mazhab Hanafi kata haram muktamad. Ni Syafi'i dulu. Mazhab Syafi'i. Jadi dulunya Nabi ni apabila orang Arab ni dia hilang barang, dia jadi orang panggil apa? Dia jadi emosi lebih. Orang duk tengah berzikir, diketuk orang, "Woi, barang aku mana? Barang aku dah nampak kambing aku hilang." Pergi jumpa kawan ni tengah zikir, "Woi, kambing aku hilang, dah nampak?" Maka Nabi kata apa? Nabi kata siapa yang mencari barang hilang di atas masjid, doakan barang dia tak jumpa. Makruh. Ada pun hari ni bukan perangai macam dulu. Tu ulama kata hari ni hukumnya adalah umum, makruh, tak haram pun. Bukan saja barang hilang, apa saja percakapan yang tidak ada kaitan dengan ibadat, tidak ada kaitan dengan masjid, makruh hukum dia. Tu. Dia duk sembang sementara isyak tak makruh pula. Macam-macam topik kita masjid. Dah tak ada kuliah. Tak ada kuliah. Kuliah ada tak leh dia kata. Kalau ada kuliah tak ada siapa nak mengaji. Pandai. Tu imam kata kat pengurusi buatlah kuliah fardu ain. Siapa nak datang? Tak ada orang datang, dia kata. Semayang-semayang je lah. Jadi pas semayang, sementara isyak, ada yang tak nak balik. Apabila tak nak balik, buat apa? Sembang lah. Sejam kau sembang tu. Makruh. Sembang tidak ada kaitan di atas masjid. Yang tu dia tak tahu makruh. Habis. Tu nombor 2. Jadi maka yang kedua itu ialah maka jawab. Apa jawab dia? Maka sah sembahyangnya jika tiada niat qasar dan tak niat buat 2 rakaat, maka sah sembahyangnya. Jangan silap faham, jangan kata tak sah sembahyang. Yang tak sahnya ialah niat qasar. Niat qasar tak sah. Maka sah sembahyangnya. Jadi tapi badal pada sah sembahyang. Sungguh pun sah, jadi sembahyang tamam. Sah sembahyang tapi wajib tamamkan 4 rakaat. Jangan silap kata terlupa niat qasar takbir lain, haram tu. Ubah rungkai sembahyang, haram. Dah tak sah, nak buat macam mana? Teruskan 4 rakaat. Bukan setengah orang dia tak tahu. Dia ada niat tak puas hati dia, niat nak qasar ni. Allahu akbar, niat tak ada qasar. Gaya nak baca Fatihah, aku tak qasar. Sembahyang lain haram, dia berhenti, dosa besar. Sebab sembahyang ni sah. Tiba-tiba dia berhenti tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak, haram hukum dia. Bukan haram dosa kecil. Ulama sebut haram dosa besar memberhentikan sembahyang tanpa keuzuran syarak. Dia tak boleh berhenti. Kalau sah tak boleh berhenti. Orang kita ni mudah. Postih datang berhenti tu. Main. Dia kata barang aku, pasal aku ada. Walau orang lempar belak depan tu. Tak ada orang nak tunggu dah sekarang ni. Orang letak depan tu, pergilah takat gambar. Punya semangat. Nak ambil di tangan Korea juga. Apa? Tangan abang JNT juga. Berhenti dia. Main-main. Tu standard orang ni solat.
Sanggup berhenti. Tu dosa besar berhenti tu. Ulama kata bukan dosa kecil. Ni maka sah sembahyang. Jadi sembahyang tamam. Kenapa sah sembahyang? Dia tak sebut sini ilah sah. Kerana niat qasar bukan syarat sah niat. Hanya syarat sah qasar. Lain. Qasar itu dia panggil apa? Niat qasar itu bukan syarat sah niat, bukan syarat sah niat sembahyang. Hanya syarat sah qasar sembahyang. Itu beza. Nak qasar sembahyang wajib niat qasar. Adapun syarat sah niat sembahyang cukup 3. Okeylah, sebab kategori sembahyang ni apa? Sembahyang zuhur. Apa sembahyang zuhur? Kembali balik. Berapa wajib niat sembahyang zuhur? Niat sembahyang zuhur wajib ada 3. Wajib ada aku solat, wajib ada fardu, wajib ada zuhur. Aku sembahyang fardu zuhur cukup. Hak lain tu semua sunat. Jadi sah sembahyang. Ada pun yang tidak sah qasar. Kenapa? Kerana syarat sah qasar. Beza. Syarat sah sembahyang. Lain syarat sah sembahyang tu, syarat sah nak terbentuknya sembahyang zuhur. Itu syarat sah sembahyang 3. Syarat sah niat sembahyang lah. Cuma cakap umumnya syarat sah sembahyang. Syarat sah niat sembahyang. Tu. Maka wajib atasnya buat beri cukup. Dah kata sah sembahyang, jadi sembahyang tamam, maka wajib. Maka wajib ni panggil tafriq. Tafriq apa maksud tafriq ni? Far'um ni. Maka ni lafaz tafriq, maksud apa tafriq? Mengeluarkan hukum. Itu keputusan. Tafriq ni masuk keputusan. Itu seni penulisan ulama. Tu dipanggil tarkib. Tarkib ni susunan gaya menulis. Kena jaga. Kalau baca kitab tua, kena jaga tarkib itu. Jangan skip. Tarkib tidak boleh di skip. Kalau skip, hilanglah seni baca kitab tua. Sebab tu orang dulu ni, para ulama kita menjaga seni bacaan kitab turas. Apa seni dia tu? Termasuk bunga-bunga bahasanya, termasuk susunan bahasanya. Ini apa, mana jawab dia, mana apa panggil muqayyad dia, kena tahu. Tahu qaid muqayyad, keluar hukum. Tahu syarat masyru', keluar hukum. Sebelum bertemunya pasangan qaid muqayyad, syarat masyru', dia tak akan keluar hukum. Tu cara ulama nak mengeluarkan hukum itu, tengok cukup syarat, keluarlah masyru'. Cukup qaid dia adalah muqayyad. Tu seni dia panggil. Jadi kita ni menerima pusaka daripada bangsa ulama yang berbangsa Melayu, maka kita penerus apa? Penerus legasi ulama. Nak neruskan legasi ulama, kena belajar cara ulama. Maksudnya belajar, bukan terima pusaka saja terima tak, kena terima dengan belajar. Tu bagi menerima pusaka ulama kita ni, kitab ini dianggap pusaka bangsa Melayu, maka kita terima tu bukan terima buta macam itu, macam terima kerih tu. Tak pandai nak jaga kerih pun. Kerih besar duduk dan sarung je kerjanya, tak bawa keluar pun. Tak pandai. Orang nak jaga kerih ni, dia ada cara asas kerihnya, cara perasak kerihnya. Malah jemaah perasak. Itu syirik. Syirik apa? Mengaji akidah tak nak mengaji. Pandai guna syirik. Tu syirik tu. Kenapa? Duk perasak kerih malah jemaah. Tak boleh perasak, tak boleh. Hanya perasak kerih mu tu. Tok guru saya kata, kerih mu ada kerih ada. Perasak malah jemaah buat apa? Macam mana perasak? Ada urut tu. Urut tu jaga kerih sendiri. Orang dulu lah orang ni tak reti jaga kerih. Kerih hari ni tak reti jaga. Tak tahu kat mana pun tak tahu nak urut. Orang dulu jangan. Exercise-nya nak jaga kan. Senaman. Nak jaga sarah, jaga orang. Macam Abang Zaki ni. Tetap muda. Awet muda. Walaupun umur dah 60. Sebab apa? Jaga dengan senaman. Bukan senaman harimau. Senaman harimau je kita tahu je. Lepas senaman tu ada perasak kerih, upacara perasak, baru guna dia. Baru nak bertempur. Ni dah tak pernah jaga dia, tak pernah perasak, bertempur asyik tewah je lah. Tak dah buka dah sarung ke tewah dah. Aduh, tu akhir zaman. Tu akhir zaman. Orang dulu ni, masa saya belajar dulu, hebat Tok Guru dulu. Tok Guru ni, dia tak nampak kehebatan batin dia. Kita nampak apa? Nampak luaran je ilmu. Rupanya zahir batin dia jaga.
Cuma ilmu batin tu kena korek lah. Dia tak ada lah mengajar ni. Tapi saya tak dapat lah. Jangan korek kat saya tak ada. Tak ada lah. Dia kena pergi mengaji malam-malam ni, korek lah. Apa amalan pemakanan untuk guru, apa amalan untuk guru nak jaga, keris bagi kuat. Adalah orang dulu. Okay, maka ni dia panggil keputusan hukum lah. Wajib atasnya beri cukup 4 rakaat. Kalau buat 2 batal. Batal buat 2. Buat 2 batal. Kenapa? Kerana tak niat 2, buat 2 batal. Tu wajib tu. Tu wajib tu kalau buat 2 haram, batal lagi haram. Sebab wajib buat 4. Maka haram dah ada dah. Maka haram atasnya memutuskan sembahyang itu. Bukan haram buat 2. Haram berhenti. Contoh yang kita bagi contoh tadi. Lepas takbir tu dia lupa dalam takbir, rakaat pertama tu dia berhenti, memutus di sini maksud berhenti sembahyang. Haram lagi dosa besar memutuskan sembahyang itu. Kenapa dia putus tu? Kerana hendak buat lain dengan qasar. Kerana dia nak takbir lain. Buat lain tu nak takbir lain dengan niat qasar. Dengar tu takluk pada takbir. Hendak buat lain. Apa maksud hendak buat lain? Hendak takbir lain. Takbir lain tu takluk dia dengan takbir tu dengan niat qasar. Tu. Tiap-tiap dengar tu dia ada takluk dia. Kena cari takluk dia kat mana baru faham. Habis. Settle. Tu 2 contoh. Yang jenis 4 niat ni, 4 niat wajib tu. 4 niat wajib ada 2 contoh dalam kitab kita. Pertama sembahyang Jumaat, yang kedua ialah sembahyang qasar. Dalam kitab lain ada lagi yang ketiga. Apa yang ketiga? Contoh sembahyang yang wajib niat 4, iaitu solat jamak ketika hujan. Ni jamak. Jamak tu kalau kita nak jamak lah, wajib niat jamak dalam apa? Dalam takbir. Ni beza dengan ni. Yang ni formula biasa ni jamak qasar. Ni lain. Ni lain. Yang ni dia ada sunat, dia ada wajib. Yang ni dah. Ni dalam takbir wajib. Niat apa? Niat jamak bagi mereka yang nak buat jamak kerana hujan. Dia adalah syarat-syarat dia. Ni kita bagi contoh berkaitan dengan niat. Kalaulah sah, dapat syarat sah sembahyang jamak kerana hujan. Dia kalau qasar ni sebab qasar musafir. Satu je sebab qasar. Sebab membolehkan qasar musafir. Tapi sebab jamak banyak. Atau jangan bertukar. Itu kena belajar jamak qasar ni bagi lumak. Jangan duduk pening-pening. Kalau pening lagi ulang. Sehingga clear. Jamak dan qasar. Bukan jamak qasar. Orang ini dia ingat jamak qasar. Bukan. Jamak dan qasar. Tu pun kena betulkan minda dia dah lama jadi saka dalam kepala dia. Saka apa? Jamak qasar. Bukan. Jamak dan qasar. Dia apabila dia terbut dan sembahyang jamak kerana hujan, dia pendekkan 2. Dia duk ingatkan dan qasar, bukan jamak lain. Kalau jamak kerana hujan dia buat 2, jamak dan qasar tidak sah. Wajib qada. Kerana jamak kerana hujan hanya dibenarkan jamak, qasar tak boleh. Qasar ni satu sebab aja mudah ingat. Qasar kerana musafir. Tu sebab qasar. Adapun sebab jamak banyak. Sebab banyak kerana musafir, sebab jamak kerana hujan, sebab jamak kerana sakit. Boleh. Sebab jamak kerana berlaku musyaqqah. Tapi semua tu adalah khilaf. Khilaf. Baik. Kalaulah dia nak pilih jamak ketika hujan, wajib ada 4 juzuk niat. Dan wajib niat tu pula dalam takbir. Wajib niat dalam takbir. Buat 4 lah. 4 zuhur dan 4 asar. 4 zuhur dan 4 asar. Contohlah, kita tengok hujan. Dia mudah je. Syarat pertama, nilai dia. Syarat pertamanya ialah kadar hujan. Dia kena nilai kadar hujan. Lebat mana yang boleh jamak? Kadar hujan tu mudah. Dia ringan je. Hujan yang anggaran ataupun andai. Jika andai, tak yakin. Tak payah yakin. Andai. Andai kalaulah kita duduk depan ni, kita redah hujan ni, boleh menyebabkan basah kasut kita mercik naik. Basah. Dan melibatkan seluar-seluar kita ni akan basah. Basah kasut dan basah seluar. Sebab apa? Kadar hujan dia apabila dihujamkan dia mercik naik. Mercik naik dikira bukan basah atas ni, bukan. Dia kira bawah.
iaitu dikira kadar basah kasut kita ataupun kain kita. Kalau kita pakai kain, boleh basah. Kalau kita redah ni, dah boleh basah dah dia punya kadar lebat tu. Mencik naik. Andai, tak perlu yakin. Kalau orang luruh benda, dia pergi duduk di tengah hujan. Tu luruh benda dia panggil. Dia kata nak tahu dah duduk depan ni, mana nak tahu basah. Orang kata andai. Pok pandai oi. Kalau dia pok pandai, dia pergi duduk. Duduk basah dah. Nak solat macam mana? Aduh. Tak basah, dia kata tak boleh solat juga. Tu kena awak yakin. Tu andai tu dari kitab fiqh tu, dia kena faham banyak ibarat dia. Tu andai. Andai bukan yakin. Begitu jugalah tomakninah. Kadar tomakninah ini sempat membaca subhanallah. Kadar masa kalau baca sempat, bukan suruh baca. Ada orang faham tomakninah baca subhanallah bangun. Kenapa? Tu tomakninah subhanallah. Bukan. Tu nama dia lurus bin bendul. Ataupun pak pondir Arab. Pak pondir Melayu. Orang faham ibarat dia kadar kalau baca sempat apa? Kadar 3 saat. Maka kita pun rakaat Allahu Akbar 1, 2, 3. Tak payah baca lah. Tak payah bilang pun, andai je. Boleh dah ni. Tu naik. Tak nak baca subhana rabbil azim. Kalau baca tak perlu andai lah lebih daripada 3 saat. Tu mengaji tu bagi clear betul-betul. Tu Cik cakap apa? Mengaji ni orang tua dulu cakap apa? Bagi, kalau buah ibarat buah bagi masak, boleh makan. Selagi tak masak jangan lari. Kalaulah mengaji ni masak pun tak, putih pun tak, tu payah, tak boleh makan dia. Istilah orang dulu dia kata mengaji ni bagi masak sampai masak baru boleh makan. Lagi tak masak lagi tu mengaji. Macam orang pergi tapel lah. Tapel kan. Lagi tak masak jangan buka. Tak boleh makan tu. Buka jahanam. 2 hari baru masak tapel, kita makan tapel. Aku panggil apa lagi? Saya panggil tapel. Tapel tak? Kalau kemana tak boleh, dia serupa je bahasa asal dia Kelantan tu. Apa yuk? Tapel Bukan binatang tapel tu. Bukan tu. Waktu binatang boleh tengah jalan tu tapel. Itu tapir. Tu tapir. Telok. Dia tu untuk guru dulu, istilah dia memang istilah orang dulu. Mengaji ni tak kira fiqh apa, terutama fiqh lah. Mengaji fiqh sampai masak. Apa maksud sampai masak? Sampai faham ibarat, faham hukum betul-betul. Jangan duduk pening. Kalau duduk pening ibarat tak tahu apa lagi, belajar lagi, ulang sehinggalah Allah buka minda kita. Macam ni rupanya dulu. Bodoh aku dulu, faham lain. Betul tu. Jangan kata hebat aku, itu tak betul tu. lagi mengaji lagi rasa hebat, lagi mengaji rasa hebat, tu syaitan. Dia lagi mengaji lagi rasa bodoh, lagi mengaji lah oleh kerana lagi mengaji lagi bodoh tak payah mengaji, gila dia panggil. Tu syaitan juga. Dia kata patut mengaji lagi alim, tapi mengaji lagi rasa bodoh, tak boleh mengaji aku. Tak boleh mengaji itulah syaitan. Syaitan kata tak payah mengaji, kalau mengaji lagi bodoh. Lah hang tak mengaji duduk rumah, hang lah alim sebab tak mengaji. Bahaya kan? Kita tahu dua jadi cara kita nak fokus cara niat. Jadi cara nak jamakkan hujam tu dia detail lah. Antaranya apa? Antaranya kadar hujam. Yang kedua peruntukan apa? Peruntukan dia mesti dibuat di luar daripada rumah. Dia tak boleh buat di rumah. Yang dia buat di rumah pula pelik, tak usah. Buat di luar kawasan. Tapi tak dapat 2 marhalah. Marhalah apa? Itu sebab hujam. Dia duk campur dengan jam musafir. Dia tanya pula, nak kena keluar qaryah tak? Keluar qaryah apanya bukan musafir. Keluar rumah. Maknanya tak boleh buat di rumah. Boleh buat mana? Contoh, surau depan tu je. Surau tu 2 biji rumah kita surau. Boleh buat. Tapi kalau surau dengan rumah dia, walaupun 2 biji rumah lain, bersambung tak boleh. Kalau surau bumbun bersambung dengan masjid, tak boleh buat. Dia anggap satu tempat. Dia nak syarat kedua, mesti jamak kerana hujan dibuat di luar daripada rumah. Apa maksud luar rumah? Bumbun tidak bersambung dengan surau. Dekat tak apa, asalkan tak bersambung. Sebab apa rahsia dia? Rahsia dia kalau balik hujan lebat, tak datang dah isyak. Rahsia dia boleh untuk jamak terus, tapi boleh je, bukan sunat. Boleh, bukan sunat. Boleh tu dah dia nak sangat, bukan sunat. Ni cerita boleh ni.
Itu syarat kedua. Banyak lagi lah syarat lain-lain. Okey, habis 60. Yang seterusnya, nombor berapa? 4. Okey, yang keempat. Solat yang wajib sebut 4 ni. Apa lagi? Yang keempat ialah solat i'adah fardu. Wajib sebut 4. Wajib sebut i'adah. Solat i'adah, solat fardu ni hukum dia bukan wajib, sunat. Sunat kalau nak buat. Tapi wajib kalau nak buat, wajib niat i'adah di dalamnya. Bukan sunat. Nak ceritanya poin dia, wajib niat dalam wajib niat 4 juzuk niat dalam takbir. Walaupun status sunat i'adah fardu ni ialah sunat, bukan wajib i'adah. Kita dah sembahyang fardu isyak, tiba-tiba kawan kita sembahyang soran. Sunat atas kita tolong dia. Tolong dia apa? Tolong dia jadi makmum supaya kawan kita yang tak sempat berimam berjemaah tu dapat jemaah 27. Maka kita ni syarat dia apa? Syarat kita dah buat sembahyang pertama kita. Kita dah buat isyak tadi. Jemaah isyak tadi kitanya. Sekarang ni nak tolong kawan pula jemaah. Orang panggil apa tu? Orang panggil fardu isyak i'adah, ulangan. Sunat ulang kalau dapat syarat. Tak dapat syarat tak sunat. Syarat apa? Syarat mesti jemaah. Kalau ulang tanpa jemaah tak sunat. Jangan ulang. Tak sunat ulangan tanpa jemaah. Dia panggil i'adah ni, ulangan ini sunat, syarat dia mesti jemaah. Dan yang kedua, wajib niat. Wajib niat apa? Wajib niat i'adah. Tak niat i'adah tidak sah. Tu. Wajib niat silap. Wajib niat makmum. Wajib niat adah pula. Wajib niat makmum. Sebab kita kan makmum. I'adah ni status. Jangan niat i'adah pula. I'adah ni status. Status sembahyang 2 kali. Kali kedua tu panggil apa? I'adah, ulangan. Maka status ulangan ini hukum dia sunat. Tapi cara niat wajib niat makmum. Kenapa? Kerana syarat sah. Nak sunat tu hukum dia mesti jemaah. Nak sunat i'adah tu mesti jemaah. Maka nak nama jemaah kena niat jemaah dalam takbir. Dalam takbir barulah sunat. Kalau tak jemaah tak sunat. Contoh sembahyang seorang diri ke. Tadi sembahyang dah tak puas hati tadi. Khusyuk tak apa nak khusyuk sangat. Sembahyang lain. Hukum dia haram. Sembahyang kali kedua sengaja tu haram. Bukan makruh, haram qaul mu'tamad. Melainkan qada lain lah. Tu qada lain. Qada wajib lah. Kalau dia ada qada. Ya. Mesti kalau dia jadi imam dia. Dia jadi imam. Boleh. Tapi kena niat. Ni jadi imam. Asal niat imam kan tak sunat, tak wajib. Asal niat jadi imam ni sunat. Sebab itu kita tak wajib sentuh orang sembahyang. Kacau buat apa? Ini dia. Tengok nak jadi pantang, kita jadi makmum duduk sebelah dia. Allahu akbar. Cuik. Saya panggil cuik bahasa saya. Sentuh bahasa kiri yang sentuh. Saya Tok Guru saya cakap apa? Mazhab cuik. Cuik tu mana sentuh dia ada mazhab cuik. Kenapa nak cuik dia? Tak wajib pun dia niat. Dia nak pahala niat imam. Tak nak pahala banyak tak payah niat imam. Kita yang nak jemaah ni nak pahala ni kita niat. Maka kita niat makmumam wajib apa? Bukan syarat sah. Syarat untuk dapat fadilah. Niat makmuman kita ni sembahyang biasa lah. Ni bukan i'adah wajib. Sembahyang biasa kita tak wajib sentuh dia, tak wajib beritahu pada kita nak ikut. Kenapa? Kerana ulama kata niat menjadi imam itu tak wajib, melainkan i'adah. Niat menjadi makmum tak wajib, melainkan i'adah. Kalau biasa tak wajib niat jadi imam, tak wajib jadi makmum. Cuma wajib apa? Wajib untuk dapat pahala. Tu kita cerita tadi. Wajib syarat sah lain, wajib untuk dapat pahala lain. Untuk dapat pahala ni kena niat lah. Dapat pahala 27. Ya. Kalau macam dia terlepas niat qasar kan. Dia tak boleh berhenti solat. Tak boleh. Dia kena habiskan. Taman 4. Lepas tu dia solat i'adah. Dalam solat i'adah tu dia boleh niat qasar. Tak boleh. Tak boleh. Sebab apa? Sebab niat i'adah ni wajib niat jemaah satu dan wajib komplitkan 4 tu. Maksud apa? Maksudnya kita ni qasar, kita syarat sah dia kita kena niat jenis
Kita kena niat. Kita kena ikut jenis orang yang qasar. Sembahyang qasar sama qasar. Walaupun imam itu jenis sembahyang dua, dia bukan qasar, tak boleh ikut. Contoh, imam sembahyang subuh 2 rakaat, kita qasar, kita qasar qada. Subuh nak qasar tak boleh. Imam tengah sembahyang solat subuh, kita pula dalam perjalanan nak qasar zuhur yang pernah kita tinggal, tapi nak ikut imam, tak boleh. Kenapa? Walaupun dua sama, jenis tak sama. Dia bukan jenis sembahyang qasar. Subuh dipanggil jenis sembahyang tamam, 2 rakaat. Kita pula zuhur, jenis sembahyang qasar, tak boleh ikut walaupun angka sama. Dia kena ikut apa? Jenis dua-dua itu adalah qasar, baru sah. Jadi kesimpulan apa? Kesimpulan dia, niat i'adah ini wajib niat makmuman ataupun imam. Wajib niat makmuman atau imam. Dan last sekali ada 5. Dan kelima yang wajib niat 4 ni, iaitu solat fardu nazar berjemaah. Makmuman itu wajib. Makmuman itu wajib. Sebab apa? Dia nazar solat jemaah. Apabila bernazar solat jemaah, maka wajib niat makmuman dalam takbir. Kalau tak niat, tak sah. Sebab apa? Sebab wajib. Tu beza wajib niat dengan wajib fadilah. Wajib fadilah sah, cuma tak dapat fadilah. Wajib niat, wajib syarat sah, tak sah niat. Tu beza dia. Contoh apa? Contoh, Abang Zaki kata, kalaulah dapat cucu je lah, lain tak berani. Kalau dapat cucu laki, ada dah seorang tu, nak perempuan pula. Kalau dapat cucu perempuan, aku nak buat kenduri kambing di Darul Azhar Jenah Hilir. Dia punya khas dia panggil. Jaga tu, niat tu khas. Jadi tak niat nazar dia sah. Kenapa sah? Cukup rukun nazar dan cukup syarat sah. Tu penting. Kita ni kalau orang tanya soalan kan, cara dia, kita kena tengok balik rukun, tengok balik syarat sah. Itu penting. Rukun cukup tak nazar tadi yang Abang Zaki lafaz tu? Memenuhi rukun. Apa dia? Ada dalam tu dia cakap ada benda yang dia nazar. Ada benda. Ada orang yang nazar. Abang Zaki lah. Lepas tu ada benda nazar. Yang ketiga ada lafaz nazar. Itu rukun tu. Okay, benda tu pula kita tengok pula yang kedua. Dah rukun cukup, tengok pula syarat sah benda. Itu struktur dia. Baru boleh jawab soalan tu sah atau tidak. Jangan hantarnya sah. Apa sahnya? Nazar. Kenapa? Tu cukup rukun. Rukun cukup, syarat sah tak cukup. Syarat sah benda yang dinazar mesti perkara sunat. Kena tengok benda nazar. Apa benda dia sebut tadi? Benda makan apa tadi apa lagi? Kambing. Bukan kambing je. Dia kata kenduri kambing. Kalau kambing je tak sah. Dia kata nak buat kenduri kambing, dan di detail lagi di Darul Azhar. Contohnya saya pun tak tahu kat mana Darul Azhar tu. Di Darul Azhar. Dia tak boleh buat kat lain, tak lepas nazar dia. Dia buat di surau Haji Zaman, tak lepas. Buat percakapan, tak lepas. Sebab dia dah sebut khas, dia panggil. Dia sebut apa? Dia sebut 2. Kenduri 1, kambing. Tak lepas lembu. Ayam lagi tak lepas. Kenduri, kambing. Lepas tu dia sebut khas lagi, tempat. Dia khas tempat, khas 2. Dia panggil khas kambing dan tempat. Maka sah. Kenapa sah? Sebab dia sebut kenduri. Syarat sah benda mesti tiap-tiap perkara yang sunat. Kenapa? Kerana nazar ni ialah, apa maksud nazar? Nazar ni melakukan, mewajibkan perkara sunat. Tu bahasa mudah lah. Bahasa mudah dipanggil nazar ni, definisi nazar, mewajibkan perkara sunat. Supaya Allah makbul doa kita. Kita nak sangat ni hajat ni. Nak sangat hajat ni, sehingga mana Allah sunat tu aku nak wajibkan. Kalau dapat ni. Tu nak buat ibadat. Maka apa dia sunat? Kenduri kambing. Bukan kambing. Kenduri kambing. Kenduri itu sunat. Nak buat apa pun tak apa. Tapi oleh kerana Abang Zaki sebut kambing, maka kambing lah. Bukan kambing itu sunat. Bukan. Kenduri itu sunat. Orang kita kan dah mengaji lama, bab nazar, hilang habis. Rukun nazar pun lupa. Syarat sah lagi lupa. Maka tinggal lapah apa pendek. Kalau dapat anak perempuan, aku nak makan kambing. Habis kenduri. Makan kambing. Makan kambing tu tak sah. Kenapa?
tak memenuhi syarat sah. Apa dia? Syarat sah dia perkara sunnah. Sedangkan makan harus. Makan kambing harus, makan lembu harus, makan kerbau harus. Makan harus. Tiba-tiba dia kata makan kambing. Asalnya dia nak buat apa? Nak buat makan-makan ni maksud kenduri lah. Tetapi kalau makan dengan uruf tempat tu kenduri, sah. Contoh tempat kampung saya, dia kata kalau malam Jumaat ni saya ni duk rancang nak buat makan-makan ni. Nak buat kenduri tu. Makan-makan apa? Pulut-pulut dah lah. Tu kenduri. Urus setempat dia. Kalau dia kata makan-makan, kedua kali tu. Makan-makan. Nak buat makan-makan lah. Dia kata lama tak buat makan-makan. Maksud apa tu? Makan-makan di sisi orang urus tempat-tempat Kelantan ni bukan semualah. Tempat-tempat maksudnya ialah kenduri. Sah. Dia sah. Tapi kita tak sah. Kita kena guna istilah tempat kita. Kalau istilah mazaki, kena direct kenduri kambing. Baru sah. Apabila sah wajib. Contoh dia kata apa? Kalau dapat anak perempuan, cucu-cucu, anak pula. Anak kena cari gila lain. Baik. Kalaulah dapat cucu perempuan, nasib baik tu piang betul kan? Malu lelaki. Aku nak solat, aku nazar. Aku nazar nak solat sunat duha. Sah. Ataupun biar kita ambil ni, kita ambil direct contoh kita. Aku nazar nak solat jemaah. Biar duha tu. Duha sah juga, tapi kita nak relate dengan kita. Nak solat jemaah sebab kita kan makmuman. Poin dia makmum tu. Maka daripada solat jemaah tu fardu kifayah ataupun sunat, qaul mu'tamad, qada'ih, jadi wajib dia solat jemaah. Maka asalnya makmuman dalam solat jemaah ni tak wajib. Hanya untuk dapat pahala je. Kalau dia nazar, jadi wajib makmuman. Tu ketika dia bernazar solat jemaah tu wajib. Wallahu a'lam. Cukup 5 contoh sembahyang yang wajib niat, 4 juzuk niat. Selebihnya sembahyang fardu ada 3 dan sembahyang sunat ada 2 dan sunat mutlak ada 1. Itu kesimpulan. Ada 4 jenis, 4 standard niat dalam berdasarkan kategori sembahyang. InsyaAllah akan datang kita akan sambung masuk tajuk baru, faslun fi syurutis sihhatit takbiratil ihram. Ya. Kalau sakit berjamaah, contoh zuhur 4 rakaat dan asar 4 rakaat dalam waktu zuhur, boleh ya? Ya. Niat dalam waktu zuhur. Kalau sakit. Okey, niat kena sakit. Jamak dalam zuhur. Okey. Niat sakit, niatkan hujan lupa. Niatkan hujan tadi hanya wajib niatkan hujan ni. Niat jamakkan hujan hanya dibenarkan takdim sahaja, takhir tak boleh. Kalau kita pergi surau maghrib, hanya dibenarkan isyak dalam maghrib. Supaya isyak ni tak datang dah. Dia tak boleh takhir, tak boleh. Tak boleh hujan-hujan ni kita tak payah solat isyak nanti. Tak boleh. Dia kena awal takdim sahaja. Tapi kalau kerana sakit lain, dia ada khilaf. Kerana sakit ni dua-dua boleh. Takdim boleh, takhir boleh. Dua-dua boleh. Dia ada khilaf. Muktamadnya berdua-dua boleh. Nak takdim boleh, takhir boleh. Ada qaul yang kedua kata tengok sakit tu. Sakit tu dia tak boleh solat pada akhir. Dia kena solat awal. Hanya boleh awal saja. Tapi yang muktamadnya boleh dua-dua. Takdim boleh, takhir boleh. Maka syarat dia kembali kepada asal. Macam mana nak niat, cara niat tu. Tapi ingat, jamak jangan kosong pula. Kosong tak sah. Ramai orang silap faham kalau pergi di hospital. Pergi di hospital, dua-dua buat. Penjaga ni buat juga. Penjaga lagi sedap. Kosong. Dia pandai buat pandai-pandai. Dia ajar ni tukang sakit ni ikut je lah. Ada sakit. Mak jamak mak. Mak jamak je. Kosong. Kosong sekali lah. Dah jamak kosong. Orang kata jamak dan. Tu nak ubah saka dalam kepala tu. Dia duk faham jamak kosong. Jamak dan. Lain tu. Jamak saja. Jangan kosong. Tak sah. Wajib qada. Kalau dia buat perangai tu lama di hospital, dia nak qada. Tak ada tu. Mazhab kita tak ada. Mazhab lain wallahu a'lam. Kena ngaji mazhab lain Kalau solat jenazah sunat juga. Iadah atau ada ustaz. Iadah solat jenazah. Sunat ke? Maksudnya orang yang sama lah ni.
Kalau berkali-kali sunat, orang berbeza lah. Tapi kalau solat jenazah, dia solat jenazah ni asalnya dia panggil apa? Afdal, bukan sekadar sunat, afdal. Afdal meramaikan, bukan sunat je, afdal. Sunat dan afdal ramaikan. Apabila nak ramai dalam satu masa, contohlah dalam satu masa tak boleh tempat tak boleh, maka sunat buat 2 kali. Ingat, asal jenazah ni dia tak boleh tunggu lama, itu kena tahu tu. Dia tak boleh tunggu lama. Jangan duduk lepas gila-gila tak habis-habis. Dia tak boleh lama makruh. Sebab itu kena tengok situasi. Ya, afdal meramai, satu. Yang kedua, oleh kerana afdal meramai, satu tempat tak muat, maka boleh tak buat 2 kali. Adakah makruh terpaksa tunggu? Dia jenazah kena segerakan. Itulah mak bincang. Kalaulah manfaat kepada jenazah, tak makruh. Apa manfaat dia? Ada orang duk tunggu lagi ni, nak solat kali kedua, sunat. Itu dia panggil, bukan ulangan, sunat. Orang lain yang tak sempat tu, dia buat pula kali kedua. Dia panggil solat jenazah 2 kali, bukan ulangan. Kalau orang yang sama ulan, itu setengah ulama kata ulan. Setengah ulama kata hanya harus saja. Sebab pertama tu dikira kali pertama tu. Kita dah buat dah. Settle dah kita. Kemudian giliran orang lain pula. Adakah kita nak buat pula giliran orang lain tu? Itu ada khilaf. Ada kata tak sunat pun. Kita dah buat dah. Sekali je. Okey, di rumah jenazah ayah dia. Dia ada semayang. Lepas tu bawa ke masjid pula. Jadi orang kata afdal anak imam ni sikit. Tu je tu lain. Situasi tu lain. Situasi tu dia panggil apa? Manfaat untuk jenazah. Dia ada manfaat. Sebab tu dia khilaf tu. Yang khilaf pada 2 orang tadi kan, orang yang sama tadi kan. Ni bukan anak ni, anak lain. Orang biasa, contoh kita lah, kenalan. Dah tadi solat dah. Sampai masjid solat pula. Ulama kata, ada kau pertama kata tak sunat dah, kita dah buat sekali. Lepas fardu kifayah cukup dah. Tapi ulama yang pandangan kedua kata apa? Ada kata juga sunat juga. Kenapa? Manfaat untuk mayat. Bukan kira orang berbeza. Berbeza memang ulangan, bukan ulangan. Dia solat kali kedua. Ulangan itu sunat orang lain. Sebab apa? Sebab oleh kerana nak meramaikan sembahyang jenazah, tak cukup 2 tempat, tak cukup 1 tempat, terpaksa buat di surau pula, terpaksa buat di rumah kerana nak ramaikan, itu tak apa, itu sunat. Jadi oleh kerana dia berkhilaf ni, apa titik fokus khilaf ni adalah manfaat untuk jenazah. Itu ulama kata sunat juga 2 kali kalaulah situasi dia tempat berbeza tu, tumpan orang lain. Dan orang buat kali kedua pula bukan sengaja buat, bukan orang yang sama tak sunat orang sama. Jangan salah faham ni. Contoh orang sama. Orang duduk dalam surau ni, lepas surau nak buat ke kubur tu. Siap semua. Oi, kita buat kali kedua oi. Yang tu tak sunat tu, makruh tu. Orang sama. Tak, lain. Ni berbeza isu, situasi dia berbeza tempat dan juga orang. Gile-gile lah. Yang tu sunat. Kerana manfaat dia nak meramaikan orang yang berbeza. Tetapi yang Ustaz Luqman tanya tu, anak. Yang tak anak pun dia ada khilaf. Anak lagi tak ada isu. Sebab anak ni apa? Anak ni dia status afdal. Anak ni afdal menjadi iman kepada ayah. Anak. Jangan beri kepada orang lain, makruh. Tapi sah lah, cuma makruh. Kalau anak ada, dia pas pada orang lain, hukumnya adalah makruh kerana hak mayat itu, anak merupakan hak. Sebab tu kita, kalau imam, kita jadi imam kan, kita pergi, sunat kita tanya, ada tak anak? Anak lelaki ada tak? Sebab hak anak lelaki itu yang mengemudi ayah dia hak dia. Lepas tu kita tak boleh ambil hak dia. Melainkan dia dah datang, ustaz, saya ni waris, saya minta ustaz yang tolong. Tapi kita tolak juga, kita kata adiklah adik anak kan? Ya, saya tak pandai. Dia tolak juga kat kita. Paksalah, kita pun boleh lah, tak makruh lah. Kalau kita orang luar mengambil hak anak, sedangkan anak ada tanpa dia minta, oleh kerana kita jawatan imam, dia tak minta lagi, dia tak pas kat kita lagi, itu makruh. Sama konsep dia menjadi imam di tempat orang tanpa persetujuan iman yang ada wilayah. Ustaz-ustaz kuliah, lepas kuliah dia naik depan. Yang tu makruh ustaz tu. Sebab apa?
Sebab surau ada imam yang dilantik. Dia tak minta dengan imam dilantik, makruh. Dia afdal imam dilantik, bukan ustaz yang mengajar. Walaupun ustaz tu mengajar fiqh. Dalam mengajar fiqh, bab iman pula. Bab jemaah pula, lagi teruk. Mengajar bab solat jemaah. Bukan main mengajar bab solat jemaah. Lepas lah dia yang buat tak betul. Lagi teruk tu. Ada juga setengah perangai. Tentang dia pengkuliah, lepas qomat, celapuk depan terus. Terkejut imam, tak cakap apa. Imam pun lah imam kata, aku duduk belakang je lah. Tu makruh. Perbuatan makruh imam. Tak ikut sunnah. Berbalik kepada cerita tadi. Kata yang meninggal tu anak. Okey, kita tengok anak siapa afdal. Kalau ayah meninggal, afdal ialah anak sebab bapa tak ada. Tapi kalau ayah meninggal, contoh ayah kita, bapa ayah kita ada lagi, bukan anak. Dia bapa meninggal, bapa afdal. Bagi tadi ustaz tanya apa? Okey, anak meninggal, bapa ada, bapa afdal. Bapa lebih afdal daripada orang lain. Walaupun anak dia ada. Anak dia pun ada. Anak meninggal, ayah masih ada, anak dia pun ada. Cucu ke afdal ataupun bapa? Bapa lebih afdal daripada cucu. Contoh kita lah. Kita ni, ayah kita meninggal, sedangkan datuk kita dah ada lagi. Walaupun dia tua. Tua tu nak. Okey, syarat dia panggil apa? Dia panggil ciri. Kembali balik asas. Ciri-ciri afdal imam solat jenazah lain. Ciri afdal imam solat lain daripada jenazah. Pemilihan dia berbeza. Pemilihan pertama, kalau semayang biasa, faqih duduk nombor 1. Orang faqih. Ini ni ciri apa? Ciri imam yang tidak dilantik. Kalau dilantik, walaupun dia kurang faqih, dia afdal. Al-beza tu. Kalau iman ada kuasa, sama ada dia mufti, ataupun qadi, ataupun menteri besar, ataupun sultan. Di atas dia sultan lah. Kedua menteri besar. Ketiga boleh turun qadi. Baik. Ini dipanggil orang kuasa. Orang yang ada kuasa. Qadi ni ataupun sultan. Asal sultan. Dia turun kepada kuasa. Kuasa siapa? Kuasa majlis agama melantik pengurusi. Pengurusi pula dia lantik imam. Maksud iman surau dilantik. Itu power dia. Walaupun dia ni kurang faqih, kurang zuhud, tapi dia dilantik, dia afdal. Kita bincang apa ni? Ini ciri individu. Dia ada ciri individu. Imam, satu iman yang dilantik. Tu dua tu. Iman dilantik, satu individu. Kita nak individu. Individu ni, contohlah, tak ada ni iman dilantik. Siapa nak lantik? Iman tak datang. Siapa? Pengurusi pun tak ada. Kalau iman tak datang, pengurusi sebab dia power. Pengurusi pun tak ada, EJK pun tak ada, imam pun tak ada. Siapa nak naik? Baru dia kembali pada individu. Yang pertamanya ialah faqih, bukan aqra'. Aqra' nombor 2. Pertamanya ialah afqah, orang yang mahir fiqh. Yang kedua aqra', orang yang mahir bacaan. Yang ketiganya ialah wara'. Tu 3 tu. Barulah yang keempat tu orang yang tua. Dia muda tapi dia afqah, bagi kat dia. Dia muda tapi dia aqra', bagi kat dia. Dia muda tapi dia wara', bagi kat dia. 3 tu dasar. Itu panggil asas. Barulah orang yang awal masuk Islam, ini orang yang tua. Barulah pakaian, barulah kahwin. Last sekali dia ada last sekali. Kalau dalam kitab kita tu yang kita buat daurah tu kan, nombor 17. Nombor 17 saya ingat. Lain tak ingat. Apa nombor 17 tu? Isteri cantik. Tu iman dia pilih juga isteri. Tapi cara dia, kena tahu cara dia, nilai. Nilai macam mana? Semua ciri-ciri lain habis semua dah. Tapi sama ni, sama kuat tu iman ni. Semua ada. Nombor 1, nombor 2, sama je nak pilih apa. Pilih yang ke-17. Dua-dua ni sama kuat, semua ada. Iman ni pun afqah, iman ni pun afqah. Iman ni pun aqra', iman ni pun aqra'. Dia 2 orang ni, kita nak pilih 2 ni. Mana satu yang afdal nak kedepankan? 2 ni. 1, 2, zuhud sama zuhud. Tua sama tua. Pakaian, sama pakaian putih semua. Serban, sama serban. Lepas tu, last sekali apa? Last sekali. Bini sama seorang. Kalau bini lebih, bagi hak lebih. Kalah. Contoh, saksi 2. Iman ni dua-dua ni imam. Iman ni tak kahwin lagi. Kena bagi orang kahwin dulu. Kalau kahwin sama kahwin, 2. Bagi saksi 2. Contoh lah. Tak ada angan-angan dia pun. Dia tak berani lagi. 2. Kalah dah. Ni tak. 1 sama 1. Sama-sama tak berani. Iman 1-1. Tengok last sekali. 2 ni, hak mana isteri cantik?
Isteri pun dipilih juga. Cantik ni, di sini ada detail. Cantik ni sebab. Orang yang kata, Ustaz, aku lah cantik, bini aku lah cantik. Ni sebab aku. Tak kena tengok bini orang cantik. Kata Afiq pula, bini saya cantik lagi. Contohlah, dia tak kahwin lagi. Bini saya cantik lagi. Bukan dia dua orang ni nilai. Orang tengah nilai ni, jemaah nilai. Siapa dua tu lebih cantik ikut uruf. Kawan ni kata cantik, kawan ni kata cantik, kawan ni. Bukan suruh tengok bini tu imam. Bukan. Maka pilih jemaah, kena pilih iman yang ada cantik. Kenapa? Ras dia kena mengaji kitab Muhimmah lah. Ada rahsia dia. Kenapa bini cantik ni ada rahsia pada tu imam? Pada khusyuk dia. Dia tak tengok dah bini lain. Dia tak tengok dah perempuan lain. Khusyuk bacaan dia. Khusyuk mengaji, khusyuk. Dia bukan imam je. Kita pun sama dah. Kita pun sama kak. Pak Ling, senyum Pak Ling. Senyum lah, dia tak kahwin lagi, dia mudah nak cari. Tu tak kahwin lagi, jumpa tak terbuat yang cantik. Oh, memilih Pak Ling ni. Baik pilih Pak Ling. Pasal nak jadi imam. Dia nak jadi imam dan nak mengajar. Orang mengajar sama. Orang mengajar, Allah Ta'ala bagi uji lain juga. Oh, tenang mengajar. Sebab apa? Bini cantik. Wallahu a'lam. Jadi kalau Ustaz tanya tadi, afdal dia orang tua. Sorry, silap, tak habis lagi. Pemilihan habis pemilihan individu, pemilihan imam dia mudah. Pemilihan imam bukan aqra, bukan afqah, bukan zuhud, bukan. Dia duduk pertama adalah orang tua. Dia kira umur. Walaupun Quran faqih fiqh tak apa umur dia. Walaupun Quran bacaan dia tak apa umur dia tua. Pilih umur tua. Sebab itu kalau adik-beradik kita semua lelaki, mak kita mati, siapa yang sulung tu afdal sebab dia tua. Dia nak orang tua. Pemilihan pertama orang tua, barulah dia turun ke mahir fiqh, baru dia turun ke tempat-tempat lain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.